dipatuhi. Wa bi'ahdillahi aufu, yang ke-10. Dan dengan janji Allah kepada kamu itu, dan apa yang kamu janjikan kepada hamba-hamba Allah, hendaklah kamu tunaikan. Dan itu suatu kewajipan dan haram bagi kamu mengabaikannya. Orang selalu madah nak, esok kita jumpa di pasar pukul 9 noh. InsyaAllah. Tapi lah matinya madah, si ada aku nak pergi. Bila kita sebut insyaAllah, ya kita janji dengan siapa? Kita janji dengan siapa? Kita janji dengan Allah Ta'ala. Bersaksikan Tuhan. Mun si mau pergi pada terus terang, minta maaf Bang Mat, saya si dapat pergi. Kena? Si bolehkah? Tak maaf si dapat. Yang tukang pejal tadi pun satu hal. Kau mesti dapat. Tak maaf si dapat. Udah. Tukar tajuk lain kelakar. Tapi jangan jual nama Tuhan. Itu masalah kita. Ya. Apatah lagi janji-janji yang lain. Dan banyak janji manusia tu, terutama janji mulut tu, yang kita ingkar sesama hamba. Nak dengan Tuhan, saya berkata lagi lah, siapalah nak dengan Tuhan kita boleh minta ampun. Nak dengan manusia, ya, nak dengan manusia. Ramai orang suka berjanji. Ya. Sedangkan mereka lupa, mungkir janji itu perkara yang haram. Ya, perkara yang Allah Ta'ala sebut sebagai haram. Wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah semua perkara yang Allah Ta'ala wasiatkan untuk kamu, pesankan untuk kamu. Mudah-mudahan kamu ingat. Lihat kita. Nak 5 mula-mula mudah-mudahan kamu berakal. Nak 4 tu, mudah-mudahan kamu ingat. Apa sebab nak tu kita selalu lupa.